Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita lawat kebun kita, tengok lebat betul buah-buahan cermai ni tengah berbuah. Cantik. Tapi tak tahulah nak buat apa. Orang kata buat jeruk sedap kan? Buah belimbing pun macam tu juga, lebat. Banyak betul buah dia. Dah musim. So, saya cadang nak buat sambal belacan belimbing buluh. Sedap sangat kalau makan dengan nasi, goreng telur pun dah cukup. Tapi kalau padankan dengan lauk-lauk lain pun terliur dah tengok kan. Okey, jom kita cuba buat resepi sambal belacan belimbing buluh. Mula-mula kita perlukan 3 ke 4 tangkai cili merah dan cili padi. Cili padi ikut sukalah. Kalau nak pedas boleh lebihkan. Cili padi merah dan juga hijau. Kita perlukan belacan sebab nak buat sambal belacan kan. Dan semestinya kita perlukan belimbing buluh dalam 6 ke 7 biji lah. Kemudian kita potong-potong lah cili merah kita supaya senang nak tumbuk nanti. Kita pakai lesung lah tumbuk hari ni. Kita masukkan dalam lesung cili merah kita dan juga cili padi. Semua bahan-bahan ni kita tumbuk lah Sambil tumbuk tu kita tambahkan bahan-bahan lain yang kita perlukan untuk buat sambal belacan kita jadi sedap. Sambil tu kita bakar kita punya belacan lah Kita gunakan kuali. Kita pecah-pecahkan belacan kita dan kita bakar atas api sampai dia garing dan naik wangi sampai berasap, barulah kita akan masukkan dalam bahan-bahan lain. Dah tumbuk dah macam ni. Kita masukkan belimbing buluh kita yang kita dah belah-belah dua lah Belimbing ni dalam 6 ke 7 biji dah cukup lah kalau nak lebih terserah, tapi cukup masam lah tu, dah cukup. Sebab sambal belacan ni kita tak letak lah asam jawa ke asam limau, semua kita tak perlu. Kita punya belacan pun dah naik dah asap dia, dah wangi dah macam ni. Sekarang bolehlah kita masukkan sekali dalam sambal kita. Dan kita mulakan tumbuk lah Kalau kita nak lebih sedap sambal belacan belimbing buluh ni, kita tambahkan sedikit madu dalam setengah sudu makan lah. Akan memberi rasa yang lebih istimewa. Dan kita tambahkan sedikit garam. Garam tak perlu banyak sebab kita dah letak belacan kan. Tumbuk dia sampai lumat macam ni. Dah siap lah sambal belacan belimbing buluh kita. Sangat sedap makan dengan nasi putih atau makan dengan, padankan dengan masak lomak cili padi ke. Memang terangkat lah Jadi puan-puan kena cuba. Memang terliur tengok. Buat petang ni untuk berbuka puasa nanti dengan lauk-lauk lain. Sangat sedap, pembuka selera kita. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum. Selamat berpuasa dan selamat Hari Raya.